Weh bro, title ayahanda sekarang makin lawak beb. Budak sependak mak basuh pun mengaku ayahanda beb. Bro, ayahanda tu kira macam bos gangster Melayu. Tapi versi lokal, kopi ori Jepun beb. Weh, ayahanda ni kerja jaga budak Melayu bro. Budak liar dia tolong lempang sikit bagi sedar. Sekarang rosak bro. Ayahanda je. Acah baju naga, rantai anjing, cincin pasar malam penuh jari. Bro, sekarang title ayahanda dah busuk. Nampak muka je orang terus kutuk musibat ni hidup lagi. Zaman dulu ayahanda ajar budak pergi masjid bro. Sekarang ajar perangai macam monyet mabuk arak beb. Weh, dulu ayah ni ajar budak silat bro. Sekarang budak bertumbuh bulu, ajak jadi kaki pau beb. Bro, asalnya geng ni untuk jaga orang Melayu lah. Bukan macam sekarang jadi bawa tauke. Bro, zaman sekarang ayahanda dah tak function dah. Kita kena bully, nak tolong pun buka resit beb. Bro, waktu bergaduh bukan main beb. Satu bas turun. Jalan gangster. Gaya syuting filem Tamil beb. Bro, garang bila lawan orang kita je. Dengan orang ada nama, telur kecut masuk perut juga weh. Weh, ada je ayahanda baik bro. Tapi tenggelam sampai rohingnya hanyut pun dah mengaku ayahanda. Zaman TikTok ni ayahanda pun buat konten. Oh, aku tengok pun malu. Mangkuk ni tak tahu malu ke weh. Bro, kuasa. Nama ni boleh jadi racun beb. Sama macam ketum lah, boleh steam sampai ke syurga. Tapi ketum pun boleh buat ubat beb, kena orangnya. Mak rempit pun ayahanda boleh ubah jadi imam beb.